Hai, korang ada bisnes, ada HPP dan ada type budget untuk promo. Tunggu apa lagi? Kontaklah kita The Bubble Clan. Kita ada macam-macam package untuk korang yang mana bisnes besar, bisnes kecil, semua kita boleh layan guys. Jangan takut, harga marhain. Kita boleh discuss macam mana nak bayar, berapa nak bayar, semua kita boleh buat. Tunggu apa lagi? Kontak kita sekarang The Bubble Clan Podcast. Podcast ini dibawakan khas untuk anda oleh Faizal Muslim, ejen hartanah anda. Seseorang yang bertauliah dan juga berkebolehan, who is always at your service. Yeah, selamat datang semua. Apa khabar korang? Saya Ahmad dari The Bubble Clan Podcast. Selamat bersama kami dalam lagi satu episod The Bubble Clan. Seperti mana yang korang nampak, aku keseorangan diri pada malam ini. Kerana apa? Kerana Pat tak ada, Haji tak ada. Kemanakah mereka pergi? Holiday kau? Tak apa, the show must go on guys. Jadi pada malam ini kita bawakan korang dua tetamu yang khas. Kenapa aku cakap khas? Nanti kita tanya mereka. Dua jejaka di depan saya. Siapakah beliau? Apakah pekerjaan mereka? Kita akan tanya. Kita akan ungkaikan sebentar saja lagi di dalam The Bubble Clan Podcast. Enjoy and stand by guys. Come on. Yes, itu dia. Seperti mana yang korang tahu, tadi dah pun aku cakapkan, kita bawakan dua orang tetamu pada malam ini. Walaupun aku seorang host, tapi ada dua orang pada malam ini kan. Jadi aku tak banyak berbual lah malam ni. Okey, siapa yang aku maksudkan? Kita memperkenalkan tetamu kita, iaitu Fuad dan juga Jumari. Welcome to the studio guys. Apa khabar korang? Alhamdulillah. Okey, banyak yang tak tahu. Siapa Fuad? Siapa Jumari? Yes, tetapi kalau korang dalam industri perfilman lah kata orang tu mesti korang pernah nampak dua wajah ni di TV anda. Betul tak guys? Betul. Okey, pada malam ni kita nak ceritakan lebih mengenai pekerjaan lah iaitu lakonan, betul? Betul. Dan lakonan tu dia can be breakdown lah. Ada orang kata pelakon utama, ada orang kata sebagai talent, ada orang kata sebagai extra. Background lah pun ada juga. Background actors pun ada kan. Correct. Jadi pada malam ni kita akan berbual banyak lah tentang apa orang kata tu peringkat-peringkat di dalam lakonan lah kata orang tu Jadi korang ni sebagai apa dan mengapa korang ada di dalam studio Bubble Clan? Silakan. Fuad dulu. Okey, saya bermula berlakon sebagai background extra pada tahun 2017. Okey. At that point of time, saya pun tak berniat nak berlakon pun. Then adalah daripada kawan-kawan saya pada di Facebook, diorang ada kasih saya macam nak try lah. Kau nak try lah nak jadi background extra. So dalam hati saya, okey lah, saya try cubalah kan. So saya hantar gambar kecil macam pasport gambar hari raya. Asyik gambar hari raya. So baru habis ambil baju kurunan, kira baru tukar profile picture lah kira. Shish. So Okay. try lah hantar dekat production. So alhamdulillah dapat. Okay. So pada waktu tu drama tu nama Kisah Tok Kadi. Saya berjadi one of the ni lah featured extras lah. Alright, Kisah Tok Kadi. Episodes kan tu kan? Itu saya lupa episod berapa, tak salah episod 6 ke episod 7. Itu yang jadi apa? Saya jadi one of the orang yang kahwin lah. Kira main actor kan Norman Ishak dengan siapa tu nama dia yang pelakon Malaysia Malaysia tu. Ni siapa ni? Siapa nama? Beto. Beto Kushairi, yes. Then kira saya one of the background lah. I see. First time tu That was my first experience lah jadi pelakon di Singapura lah. Okay, so tak berapa jauh lah. Kira baru-baru jugalah that you're trying out this tahun baru juga 2017. Tapi interest dia mendalam walaupun tu sekali buat. Tapi so as rasanya time goes on, saya dapat kenal-kenal dengan orang kat belakang. Saya pun dapat job sana sini pun sebagai background juga. So daripada situlah permulaannya saya perjalanan saya lah jadi background extras. Okay, wow, okay. Tapi okay, that's for you 2017. Kirakan pengalamannya masih lagi mencari lah Betul, masih lagi lah. Kita cubalah cari role-role yang besar sikit. Faham. Okay, Jumari pula, macam mana ni? Nampak macam orang lama ni. Dah berapa lama ni?
Okay, saya tak berapa lama sangat. Saya mula daripada tahun 2000. Lama. Itu tak silap drama pertama saya berlakon ialah Cerita Bara. Hush. Cerita Bara. Asik tu. Dengan bangkai semua Dengan bangkai semua, dengan siseri. Wow. Yang mula-mula saya punya watak macam background student. Terus ada part tu, ada episod saya dapat sikit line lah. Dapat line. Terus saya cuba, first time dapat cuba, alhamdulillah dapat sampaikan line tu dengan alhamdulillah lah. Ada part saya berbual dengan dalam pelakon tu dah, nama dia Nina. Nampak? Okay. Dan part tu saya campakkan skrip, terus saya dapat sampaikan lah di situ. Wow. Terus saya memula, kadang dia up down lah, kadang ada background, kadang featured, kadang kita feature extra. Okay, aku tak berapa faham sangat tentang konsep-konsep lakonan ni lah. And also korang boleh explain tak lebih tentang selalunya kita tahu the main actor aja, yang selalu itu je yang orang tahu. Tapi macam mana tadi korang ada cakapkan dia ada extra, habis ada cameo, habis tu ada yang dipanggil talent aja. Boleh ceritakan tak sikit to our clan, macam mana tu peringkatnya dan apa dia punya job scope lain ke tak ke, role dia lebih sikit ke macam mana tu? Okay, kalau masih kata dalam watak cerita drama tu, diorang adalah diorang punya supporting role, diorang punya main, diorang punya supporting cast. Okay. So tiap-tiap individu tu diorang ada karakter diorang sendiri. Tapi kalau macam background extra ni, kita tidak ada lah. Kita senang kata we just fit into whatever episode yang diorang nak lah. Macam kata kalau episod tu nak apa, kita jadi polis ke, kita nak jadi gangster ke, kita will fit in their episodes lah. Okay. So yeah, that's the most unique way of saying lah. Okay, tu yang proper lah kalau kita nak cakap lah. Tapi kalau orang dalam dalam perfilman ni, kalau dah tahu, kita tahulah macam extra ni kira kan tak banyak airtime dia. Betul. Dan pelakon utama ni mesti duit dia lebih. Yes. Jadi kalau extra ni kira dia tak salah per scene. Per episode, per shoot. Per shoot dia main per shoot bukan per scene. That depends macam ada kalau dia nak kita konti, maybe dia pakai kita per scene. Okay. Kalau tak konti, maybe per episode atau per shoot. Dalam satu hari tu kita shoot, kadang dia pakai kita satu kali. Kalau dia nak macam tukar baju ke, kadang kita boleh tukar dalam 3-4 kali dalam satu scene tu. Wow, okay. Dan bayaran dia macam mana? Nak tanya sikit. Ni sensitif guys Okay, let's say dulu Jumari pernah mula tahun 2000 Okay lah. Okay, pada masa tu saya tak terfikir pasal bayaran. Pasal saya tak tahulah ada bayaran. Dan ada salah satu daripada talent ni cakap, kalau kita buat ni memang ada payment. Daripada situ saya tahulah demi payment, lepas saya habis semua tu episod, baru dia kasih bayaran. Berapa lama tunggu? Saya tunggu 3 bulan. Okay, ini dia kita nak tanyalah, ada tak pernah production yang bayar on the spot? Macam setahu aku, macam jarang aku dengar tau. Selalunya jangan tunggu duit sponsor, jangan tunggu duit daripada syarikat besar masuk baru bayar. Lagi-lagi kalau extra ke ataupun orang yang bawah-bawahan lagi lama duit nak masuk tau. Betul. Adakah tu satu fakta? Itu fakta betul sangat. Tapi buat saya lah, dalam experience saya lah kan, kita ni ada yang direct production, kita dapat job tu daripada direct production, ada dapat daripada agent. So the payment plan tu pun is different. So kalau misal kata agent, kalau tak salah saya, diorang bayar on the spot. Kalau kita dapat direct production, diorang nak kena tunggu diorang paycheck clear lah, nak kena itulah. So it takes a longer while lah to get your payment lah. Just now you talk about agent tak terfikir pula pasal agent ni. Jadi macam mana kita kat luar tu, kita macam job scope, macam job seeking semua, kadang-kadang kita gunakan agent untuk kita cari kerja semua kan. Adakah dia sama konsep macam mana dalam lakonan juga ada agent yang akan bagi korang punya biodata dekat companies and then offer them, and then agent ni akan ambil pay cut daripada apa yang korang patut dapat. Macam mana? Adakah macam gitu? Actually diorang ada kita punya biodata dan diorang akan hantar untuk production, untuk buat selection, whether kita dapat selected atau tidak. Kadang kalau macam big role ke apa ke, diorang akan hantar kita punya audition lah. Diorang memang akan makan pay cut dalam
quite a lot also lah. Okay. Ni saya punya experience. Jadi depends on the production. Kalau production tu bayar lebih, maybe dia akan kita bayar lebih. Kalau macam kurang, dia akan makan kita bayar kurang lah. Okay. Mari, paling kira paling besar lah gaji yang awak dapat when you are doing this production berapa tu? And how long is the shoot? Kalau kita boleh tanya lah. Okay, for me that time I get one day 250 dalam 12 hours. Berat juga 12 hours 12 jam. Itu pun ada kalau tak overrun lah. Kalau overrun dia akan bayar kita OT money, depends lah. Some will pay $5 per hour, some will pay $10. Tapi mostly sekarang dia akan bayar kita $5 lah per hour. Dan it takes kalau few days depend on the payment. Pokoknya ada bayar lepas 3 bulan kalau agency. Ada bayar lepas shoot. Ada bayar lepas seminggu. Itu dia punya jadual tak sama. Tak on the spot. Some will be on the spot. Okay, tapi aku nak tanya, bila korang sign contract kan, ada tak contract in the first place? Is there any contract yang korang kena sign bila korang ikat dengan production, even though as talent ataupun extra ataupun cameo ni, ada tak contract yang dibagikan ataupun korang just turun, director suruh buat benda gini, habis korang just proceed, lepas tu Okay, kalau misal kata macam gini, misal kata role-role yang besar-besar sikit kan, macam ada supporting role ke apa kan, they will always offer this talent agreement scheme lah. So we will dia orang will production will hantar the price. Kau tak dengan rates dia macam gini kan. Then it's up to kau lah kalau kau nak to take the job or not lah. Bukan nak kata all the jobs are okay, mostly 75% pun dapat juga. Pasal dulu aku pernah ada experience jadi seorang stuntman. Stuntman yes. Apa dia punya satu shoot was 150 satu shoot lah, satu hari main shoot. But the thing is, the risiko tu yang kau ambil tu, misal kata kau terjatuh, tangan kau patah ke kaki kau patah, you have to tanggung diri sendiri. So it's kind of a double-edged sword lah. So kau nak ambil job tu, nak kena, kau need to further investigate, aku ni buat apa, buat itu, buat apa. So depends on the payment tu okay ke tidak. But for stuntman my job 150, is it okay for yourself? At that point of time, kalau macam stunt kecil-kecil je okay lah. Kalau macam nak gaduh-gaduh ke apa kan, I'm okay with it lah. But one of those episodes yang I tak setuju. Apanya? It was cerita Cliff for episode. Dia cerita Cliff lah. So basically I had to kena tembak dengan anggota polis, kira kita punya Navy. So aku kena jatuh tingkat 3, tingkat 4, jatuh dekat dekat pile of boxes lah. So I didn't agree to that. Aku cakap aku tak boleh buat ni scene, aku balik sudah. Wow. And then macam mana dia punya reaction? Pasal tu production besar juga tu yang buat Cliff kan? The Cliff was quite big production. I think it was under Mediacorp lah. But kita orang hire kita as outside stuntman. Wow. So it was quite tough for me lah, pasal I dah sign kan that agreement with it. But that shoot memang aku tak boleh buat. Like aku tak confident terus aku boleh buat. And then macam mana dekat situ jadi huru hara ke apa? Director aku tak boleh buat ni scene lah. So aku just then but end up I didn't get paid for the day lah. So I get the paid for the previous episodes lah. Adakah mereka mengamuk bila kau angkat kaki? Dia orang sort of macam ban aku lah daripada buat orang stunt. Wow, itu satu benda kita tak tahu pasal bila kita sign contract tu, aku tak tahu pasal medical ni semua. Sometimes kita ikut passion kata orang tu kan. Kita tak ada macam tak apalah ni aku buat je nak naikkan nama sendiri lah. Aku pun bukannya orang kenal ni, watak sikit-sikit tu lama-lama nanti orang kenal. Jadi kadang-kadang duit tu kita tak fikirkan. Tapi in terms of what you are telling me tadi tu, the dangerous stuff yang korang buat ni, tak ada insurans. Betul. Tak ada medical. Kira kau senang kata kau jatuh kau tanggung sendiri lah. It's not even in the contract. Correct. Because I heard one of the stunt members lah, dia budak perempuan, she suffered like a fracture on something like that. She end up dia yang tanggung sendiri. So production terus cuci tangan. Berat Yes guys, jadi korang tu yang aspiring actors sana jangan main sign sembarang. Tengok black and white dulu. Kan pasal benda-benda gini nanti at the end of the day kita tak capai apa yang kita nak. Kita duduk dekat hospital lagi lama. Duit yang cover pun satu hari pun aku rasa tak cukup. 150 for a stuntman aku rasa it's quite a joke lah. I mean personal views lah.
I think stuntman should be Compensated a bit more lah. Yeah, especially insurance. Kalau insurance kan tak nak bagi tak apa, tapi kau tolak aku sekali lah, bagi aku nombor besar sekali aku sign, And jadi the apa-apa bad pun thing boleh. is, pasal kita dekat sana baru kita dapat tahu kita nak buat apa. They didn't tell us beforehand apa scene kita. So when Itu you rabak come to dia, set, you tak boleh backup lagi pun. So like, okay, aku nak kena buat gini. Macam it's very tough for us lah. Pasal Yes. you need to tell us, because we are taking the risk apa. Yeah. You need to give proper information semua kan. Correct. Nanti Ini dah datang, true. dia suruh aku lompat daripada tingkat 3, mana boleh. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Tak ada cara lah actually. Hey. Yes. Untuk Jumari, macam mana? Pernah jadi stuntman? So far tak pernah jadi stuntman lah. Cuma watak kena handcuff adalah. Okay. That time my first time I doing is crime wash 2009. Okay. Kena handcuff kaki tangan. The one I was the main cast. Okay. Jadi bila kita kat luar tu, kita orang tengok betul ke tak ni kena tangkap. Cuma one thing, dia handcuff yang dia kena diorang terkasih ketat-ketat sikit. Jadi my tangan ada macam cala sikit. Itu yang tak boleh lupa lah. Ada sakit sikit lah. Okay. Tapi time tu memang kita no complaints lah. Kita nak just jalan, orang kenal, kerja aku baik, orang tengok sedap kat screen, jadi nama aku naik, you know. Kadang-kadang kita dah bab-bab macam dah berusia ataupun bab-bab dah lama dalam industri ni, sikit kita baru tengok balik macam, alamak, apa aku buat ni dulu patut ni time aku minta ada compensate sikit ke. Mesti ada lah Betul. Dan sekarang you guys both are still active tak dalam lakonan ni? For me, I still active. Okay. Tengoklah, kadang apa tu yang lokasi, I just take lah. Tapi kadang kita kena memilih juga. Okay. Dia antara tengok dia punya payment, kalau okay dengan dia punya role tu, then I take lah. Kalau tak pun just skip ni, I say next to the next punya project lah. Ada macam mana for Jumari, ada agent ke ataupun ada manager ke for this? For me is under agency. Kadang-kadang I go agency, kadang-kadang I go depend, kadang direct. Tapi mostly agency lah. Okay. Sama juga, agency sama juga. Jadi korang dua ni antara sama agensi ke tak? I mean for Fuad dengan Jumari, korang daripada sama agensi ke ataupun macam mana? Okay, when we start out, saya memang very active in the agent, kira go through the agent jobs lah. Okay. But lama-lama as the time goes by and you get better roles, the payment is still the same. So itu yang aku macam fed up sangat lah. Aku dah dapat role dengan line, dengan apa kan, tapi kau payment tetap sama juga. So this is what I feel about the industry lah, yang diorang ni suka prey on people punya passion. Like, okay, diorang tahu okay, dia ni mesti semangat, okay aku kasih dia payment macam gini je. But faham. it's like kita pun nak cari makan juga kan bro. Betul. Kita pun ada family nak ni. So like I'm speaking for most of the talent lah. Like banyak diorang berdiam ni pasal they got no choice. Diorang tak nak bersuara pasal diorang takut tak dapat job lah apa kan. Faham. Dan korang berdua di dalam studio Bubble Clan untuk bersuara. Yes, betul kita tak? nak let the people know lah, yang macam nak jadi berlakon ni pun bukan senang. Yang kerja kena scam lain, payment kecil lain, location rabak lain. So there's a lot of factors lah. Bukan just shoot je, but kadang-kadang shoot location kat jauh-jauh dekat Tuas punya factory jauh-jauh, then kita tak ada transport kan nak balik. So it was tough lah. Life as a freelance actor ni pun not easy lah. So do you call yourself extra macam mana? Pelakon ke ataupun talent ke? For me, I regard myself as a talent lah. So no more I really lah ambil kerja-kerja job background extra sekarang. Okay. So I want to progress to the next stage lah. So usually this agency will offer me job, I say no lah. I think my time dah up lah jadi background ni semua kan. So it's time for me to go get bigger roles, stuff like that. Okay, so is it coming on your side, the bigger roles that you are hoping for? Adakah dengan you voicing out things gini, do you see that the opportunity is more? I think the opportunity much less lah, because orang dah macam like aim you or something like that lah. But to be truth, the truth need to come out. Say like, okay, kita nak kena bersuara lah. Like, takkan kau nak diam-diam aja nak apa? Faham. Nak let this production mau pijak kepala kita kan. So someone need to voice out lah about this. Okay, kita dengar banyak negativity lah pasal benda-benda yang people
yang orang ambil kesempatan lah. Orang-orang besar ni kadang-kadang dia ambil kesempatan dengan benda-benda yang ada kat luar ni. Jadi diorang boleh earn their earnings through kita. Even dalam like you said ni perfilman punya industri like this. Dalam music pun ada orang bercerita pun macam gini juga. So is it, you know, it's just the nature of working with people, and also I think opportunity yang kat negeri kita ni sikit. Jadi apa-apa yang kita dapat tu, kita kadang-kadang tak hiraukan pasal dia punya duit tau yang kita nak dapat. Kita go je dulu kan. Mindset kita lah. Jadi for me it's good lah, like someone like both of you coming to the studio to voice out things yang mana kadang-kadang kita tak terpandang. Macam orang luar yang tak nak jadi pelakon, kita apa kita tahu. Betul. Kita tengok je kat skrin, dia ada keluar lah, mak ni tadi abang ada keluar sikit gini kat kan, you know. But hidup kat belakang tu dia tak tahulah berapa susah kita kadang-kadang. Jadi kesusahan dia as being an extra, tadi korang dah ceritakan tau sikit-sikit aja benda-benda yang you know tak cover insurance, and then gaji pun tak banyak, payment pun lambat. Tapi mesti dalam banyak-banyak tu ada satu atau dua production that you guys give a thumbs up kirakan macam baik ni production jaga kita, baik ni production bayar duit betul-betul, jaga makan minum, transport balik. Ada tak Jumari? Okay, for me memang ada lah dalam few. Okay. Kita punya dia jaga ada makan minum, then habis lepas shoot dia bayar kita on the spot. Tapi itu tak semua, jarang dalam one or two. Dalam yang what I facing so far lah. Because mostly most of them tak macam gitulah. Tapi I know so far tak boleh sebut nama dia. This production dalam one or two is for me is good lah. Okay, kira senang lah bila dapat production tu macam okay best lah ni, aku go je. Jadi kita pun tak serik kan. Kalau sekali dia buat kita benda baik, nak panggil lagi pun kita rasa tenteram. Kita tahu apa nak expect kan. Kita tahu macam mana diorang bekerja kan. Tapi production dia sendiri. Tapi adakah director tu milik production ataupun sama orang? Macam mana tu? Padahal kan kalau pasal gini, kalau misal kata diorang ni under Mediacorp, they will have their own director, their own production, their own lighting semualah. Okay. Senang kata lah, because diorang ada one entity apa. Yeah. But kalau macam outside production, macam misal kata like Hello Group ke macam ni, diorang will hire their own directors lah. Kira macam diorang pun ada freelance juga. Okay. Macam full time director, freelance director, macam itulah. Ya, tak semua, I mean tadi when you said like that, tak semua orang dalam industri ni is a bad egg lah kata orang tu kan. Betul. Ada yang okay, ada yang bagus, try jaga. Mungkin mereka pernah rasa apa yang korang rasa. But coming back to this kalau seorang anak muda ni nak jadi pelakon lah kata orang tu would you say yes? For me, yes. Tapi jangan go through the route of background extras lah, pasal lambat. So I think you buat nama as yourself, jadi model dulu ke kat luar, or maybe influencer ke, then definitely the roles will come to you lah. Kalau macam kita bermula daripada extras, susah. You see, like it's a step to go up. Is it because orang dah kenal you sebagai extra, jadi itulah orang akan panggil you for? Correct. Dan sekarang yang most of the job yang kita dapat pun mostly background extra je. Okay, so we have to kena audition jugalah. Okay, still going for audition even though you guys dah establish extras ke kata orang tu? Memang walaupun kita dah buat bertahun-tahun, tapi some kita tetap kena pergi audition, kena turun, kadang-kadang ada pakai Zoom to get the role lah. Okay. Kadang dia kasih kita advance, kadang buat macam setengah mati, last dapat selected. Tu selalu. Cerita apa satu yang korang ingat yang kena rabak-rabak, aku dah gini. Saya pernah lah sekali ada satu production ni, dia suruh saya buat walk-in audition. Okay, dah buat. Suruh buat video audition, dapat. Dah select as talent lagi, tak apa. Last minute diorang nak tukar orang pula. Itu yang buat saya darah naik Dah sign contract semua tu. Terus dia break out Terus macam saya apa like salah kita ni sebenarnya ni, like diorang pandang kita ni like very irrelevant lah in the industry. Dia susah actually nak jadi extra ni, pasal once like you said dah start jadi extra ni, label dia kat situ je. Unless macam betul-betul you steal a scene ke, macam buat scene tu baik gila apa sebab director suka, terus dia kata bulan depan aku buat ni, aku nak panggil kau jadi main cast
unless something like that happen lah. Yes. Adakah korang masih masih hopeful yang benda tu akan terjadi kepada diri korang? We still hopeful, but misal kata like I said before lah, macam there's a circle yang kita tak boleh break into lah. Like no matter how hard we try, kita macam we can't break to the inner circle, something like that lah. So kita nak kena audition sana sini, like keep on doing the things that we do lah. So as time goes by pun penat kan orang. Yeah, because I see that macam pasal dekat Singapore ni channel pun satu. Kalau nak bahasa kita lah Melayu, tapi kalau nak dengan campur English, kita ada dua lah sub Kita ada Mediacorp English dia dengan Melayu lah, dua channel. Tapi banyak pelakon dan all these established pelakon pun dah memang diorang punya kira kan homegrown artist lah. Memang daripada dalam tu lah diorang dah memang dapat kontrak semua. Jadi macam mana korang see you guys penetrating through this group of kirakan people lah yang dah memang duduk kat atas tahta tu? Adakah dengan lakonan korang yang orang sekali pandang tengok, wow, memang aku nak dia lagi baik daripada pelakon-pelakon yang aku ada sekarang? Ataupun macam mana korang rasa tahap korang tu, korang for now nak kena cari more konteks ke, ataupun korang nak kena naikkan lagi mutu persembahan, mutu lakonan korang ke, macam mana? For now, sekarang kita talents ni bergabung tu buat satu short film. Nama cerita Rampas. Okay. So saya bermain watak sebagai Rico, Jumari bermain watak sebagai Sam lah. Okay. So kita daripada kita berlakon cerita ni, we get more exposure lah, because our roles are bigger, right? So people get to notice us more lah, and they don't just label us as background extras je. Okay, so right now korang dah memang ada kan cerita Rampas ni. Dia episod sebetul tak dekat YouTube. Kalau korang belum lagi saksikan, boleh tengok dekat YouTube episod 1. Itu yang aku tengok, Jumari tak habis sakit perut je. 3 kali dia pegang perut, dia kata dia sakit perut. Nak jumpa bos, betul tak Puan? Itu tipikal Melayu. Korang kena tengok that scene Okay, then aku see that korang the main actors lah dalam cerita tu, is it? Obviously we are the mains lah, kira. The mains And then is this the opportunity yang korang tengah tunggu? Macam mana? Adakah production dia panggil korang, ataupun korang kenal production dia, ataupun korang memang satu hati gabung, dah fed up buat satu? Macam mana? That's the plan lah. Kita dah fed up dengan production Singapore ni tak kasih opportunity kan. So kita gabung lah, buat sendiri. I see. Buat filem kita sendiri. Korang tak nak kasih role, tak apalah, kita buat sendiri lah. Okay, and semuanya kirakan duit sendiri, apa semua sendiri lah ni? Tak cari sponsor ke? Ada tak sponsor yang masuk ke apa for this? InsyaAllah lah, kita pun urus that part jugalah. Cari sponsor kita sendiri. So right now we just trying to get more exposure dengan subscribers lah. I see. And you can shout out your page kalau orang nak tengok, Fuad ataupun Jumari berlakon lagi ke, or to see your content ke apa, Fuad. Silakan Fuad, kat mana nak tengok? Kalau nak tengok content saya lebih, follow saya di YouTube, Feed by Fuad. Okay. Subscribe lah kepada channel saya. Feed by Fuad dekat YouTube Dekat YouTube. Instagram, TikTok ada tak? TikTok pun ada juga, Feed by Fuad. Tapi TikTok pun kurang lah saya. Okay. Di sini saya pun jarang sangat lah main TikTok. So guys, nanti kita akan letakkan link lah Nanti bila episod ni dah keluar, korang boleh tengok under The Bubble Clan. Kita akan letak sekali link Feed by Fuad dan juga Jumari. Macam mana Yos? Okay, for me mostly I will put dekat YouTube. Michael Jumari. Michael Jumari YouTube YouTube. Okay. Kalau macam sama dekat TikTok tu, kita tak letak banyak sangat. Kalau TikTok tu, my name is Dek Night Jumari. DEK Night Jumari. Okay. Tu kat TikTok. Kalau nak tengok more is the next what going to happen to the next episode, kita akan post di kita punya YouTube lah. So sekarang ni at least korang dapat watak yang lebih, maybe watak yang lebih korang suka nak buat. Tak ada pressure from orang atasan ke apa, pasal ni production korang sendiri yang korang buat, ramai-ramai satu hati buat. And what do you expect from this short film yang korang tengah buat ni? Adakah untuk tontonan ramai, lebih banyak orang minat ke, ataupun lebih banyak talent datang approach korang untuk join korang ke, macam mana? Kalau untuk saya, memang saya ada main saya untuk like dapatlah macam watak-watak role, tapi bukan di Singapore lah, mungkin di abroad, di Malaysia ke apa, dapat offers lah. That's your ni That's my main goal lah. I see. Kalau kau nak di pelakon di Singapore, memang susah lah, kita tak boleh break to that circle. We are not given more opportunities lah, senang kata. Betul lah, dia ada lah Macam Jumari tahun 2000 dah berlakon
I mean dekat casting dekat Bara tu kira bukan orang yang kaleng-kaleng tau. Kira kan sekarang ni ada Abang Kai semua kan. Diorang dah make it big Macam tengok cara Abang Kai daripada Bara and then slowly and all that they evolve semua kan. Jadi for Jumari, how do you see yourself macam in the future lah? Where do you see yourself? Still nak buat extra ke? Ataupun sama macam Fuad juga nak try seberang ke? Ataupun nak direct movie sendiri ke? Apa ceritanya? Okay, for me will be the same like Fuad lah. Okay. InsyaAllah ni kalau ada opportunity akan buat filem sendiri ke, short film ke, dan akan explore, more exposure. Bila diorang tengok kita punya filem ke apa, diorang akan tengok kita punya bakat. Di situ kita boleh tunjuk kita punya bakat lah, ada ke tidak. Dan boleh dalam kita waktu tu kita boleh sampaikan watak tu atau tidak. Dan boleh menghiburkan siapa yang menontonnya lah. Yeah, so hopefully lah benda apa yang kita buat ni, sometimes kita ingat kita buat ni kecil aja. Tapi kat luar tu kita tak tahu siapa yang tengok kita. Betul. Kita tengok views kita tak banyak, tapi kita tak tahu antara 10 ke 9 tu ada 1-2 tu director ke tengah tengok cari talent ke kan. Kita tak tahu. Jadi ni semua opportunity yang kita tak boleh miss lah. Betul. Apa yang ada kita kena buat. You have to use the platform yang you are given lah. Yeah, so I hope that Malaysia punya side ke tengok, nampak your talent, menyerlah from all these short films yang korang nak buat. Sekarang ni dah episod 1, mungkin nanti ada 2-3 lagi kan episod yang akan datang. That's the plan lah. Kita plan to buat 4 episodes. That's nice. On processing lah. So kita tak boleh bilang more details until Betul. kalau semua dah siap, insyaAllah. Cantik. Dan semua akan boleh tengok. Semoga anda terhibur lah dengan apa yang kita nak sampaikan dalam cerita tu. Okay ke tidak. Okay, Fuad, you turun Bubble Clan Studio ni, I know that your ultimate goal is for you to become an actor, jadi orang kenal you, Betul. Like you said tadi nak pergi seberang. Tapi selain daripada tu, what else do you have to show? I mean, apa lagi yang Fuad capable of? Apa yang you akan buat selepas ni, dan what is your perancangan, and also what is your kira apa yang you boleh buat lagi dalam dunia hiburan ni? So plan saya pun memang plan lah to make my own podcast and then interview orang-orang from all walks of life lah. Senang kata my channel I want to like interview dengan orang-orang, maybe dengan orang kerja government ke, something like that lah. Kira so that's the plan lah. Kita nak buat kita punya own podcast juga. And also for now kita belum ada dapat job offer lain daripada luar. So yalah, we are just trying to our best to get more exposure, stuff like that. Buat more YouTube content lah. Wow, podcast gang mana tu boleh gabung dengan Bubble Clan kan. Siapa tahu kan rezeki kan. Kita okay je kan. Pasal I mean in the industry ni dia kecil satu. Kita pusing mana-mana pun kita akan jumpa sama orang. And perangai diorang pun kalau kita dah lepak dengan diorang dah lebih daripada 2-3 tahun, kita dah masak pun dengan perangai-perangai orang ni, be it orang atas, orang bawah, orang tengah ke, kita dah tahu dah macam mana diorang bekerja. Jadi kita dah ada have that, orang kata tu defensive punya rasa tu terhadap certain things ataupun certain project ataupun certain orang yang kita akan bekerja sama dengan. Like for yourself, pernah tak serik dengan orang ataupun dengan watak ataupun dengan job yang you pernah dapat? Kalau saya memang lah, kalau misal kata saya dah sick of it and sick of the scene, saya will take a short break lah. Misal kata 1-2 tahun saya tak ambil job, tak ambil pelakon job. So I nak to try to find where I want to focus on lah. Kalau misal kata jobs dia pun sekarang pun the watak yang dia kasih pun tak memuaskan lah kan. Pasal kita sebagai background stars, we always looking for progress. Betul. So asyik aku role ni, aku pun like when I see the role pun this kind of role doesn't give me much exposure. So even if I take the job also, it won't change anything. So for now I just take a break dulu lah daripada ambil job-job gitu. Okay, then for Jumari, I think macam mana your exposure right now? Ada tak lagi buat macam diorang bagi watak lebih sikit ke, duit lebih sikit ke? Kata orang tu dah lama juga ni dalam industri. For me adalah, tapi jarang lah. Kadang-kadang baru-baru ni baru dapat macam sekian lama tak dapat skrip, then baru dapat yang baru-baru drama ni channel, dan saya dapat a bit skrip lah. Mula-mula kan dah lama tak pegang skrip, macam nervous. Sekali tengok, cuba satu kali jalan, embus, alhamdulillah dapat lah. So far
Untuk progress bigger lagi tu belum ada lagi lah. Cuma baru-baru dapat balik watak skrip kecil ni lah. Okay, korang bila time berlakon semua pernah tak kita side track sekejap lah macam pasal korang production macam retake. Itu siapa tu kat belakang? Aku bagi 2 line pun tak boleh baca ke apa? Pernah tak jadi? Saya dengan Jumari pernah bang. Kita shoot dekat tengah-tengah hutan tau. Okay. Kita pakai baju smart, pakai baju smart, semua smart. Okay. Naik turun bukit. Alamak. Pasal ni shot kan yang director ni nak ambil. They have to take at different angles tau. Dia tak boleh satu kali dia buat semua dapat. Habis dia pakai satu kamera. Dia pakai satu kamera. Dia macam saya dengan Jumari, jom bila nak habis ya ni. Kita dari datang kita shoot daripada petang sampai malam kan. Kita balik pagi sampai malam. Korang kena jalan je scene tu. Kita nak kena naik turun atas bukit, naik turun. Lagi depan tepi tu ada kolam tau. Kolam besar. Selalu satu gitu tergelincir kan, habis jatuh. Tapi lepas tu korang tengok dia petik bagus ke tak tu bila dah main kan? Itu kadang-kadang depends. Ada dong dah ambil take macam gitu. Because saya pernah sekali shoot. Dia ambil angle ni. Bila dah tengok cerita dah jadi berterabur. Dah macam rujak. Gambar kita pun tak nampak. Ini kita baru berbual pasal talent tau. Belum berbual pasal director yang tau. Yang nama director tapi macam-macam tak boleh buat. Banyak orang director tu. Kita scene ni buat macam ni atau scene ni. Cukup tak bila jadi apa tau yang kelakarnya bila jadi satu kat sini tiba-tiba timbul kat tangga. Tiba-tiba timbul gunung. Padahal satu scene cerita the same episode. Boleh jadi macam magic pula. Teng. Jadi macam rujak lah. Itu lain Ini kita berbual pasal talent. Belum lagi masuk director, belum lagi masuk editor dia. Tak tahu apa dia nak. Macam-macam perangai orang yang kita kena layan lah dekat industri ni Aku rasa that's why Fuad you come forward, you know, you're fed up dengan this industry lah. Bergaduh tau saya dengan kadang-kadang production. Betul, pasal tak dihargai. Betul. Kita very irrelevant di background extras lah. So someone need to speak up about it lah. Takkan nak diam je kan. Pasal korang mata dan telinga tau time production semua. Pasal extra ni kadang-kadang maaf cakap tapi tak banyak orang layan tau. Bila kat set ke apa, korang selalu have your own time, on time on target. Nanti bila diperlukan baru korang panggil, buat apa korang punya lines and then dah jalan gitu. Perhatian tu kurang. That's for me lah. Macam kadang-kadang yang pelakon yang ada nama ni dibagi lebih lah pasal orang big shots. Tapi aku rasa kalau tak ada korang ni, benda tu scene tak menjadi pun unless kau cakap dia baik dia pelakon lah. Dia boleh makan sapu semua watak, dia boleh buat lah. But extra ni orang tak tahu. Dia lah yang menyerikan. Dia lah yang add that details, that bit of details, yang benda yang akan orang kata main dengan perasaan. Ini semua the details yang aku rasa kita kalau betul minat kepada perfilman ni, kita kena tahu benda-benda kecil gini lah. In terms of be it talent, be it extra, be it cameo. Kita kena tahu ni benda yang akan mewarnai lagi satu filem ataupun satu drama tu, betul tak? Betul. And aku rasa it's a good step yang for yourself you are coming out to talk about this, to share. Pasal tak banyak orang yang akan berani buat apa yang you guys buat ni sekarang. Come out of the kotak to talk about us, about the industry, about, it's about yourself. Bukan pasal orang luar pun, it's about yourself. Korang sendiri yang dah macam dah fed up dengan apa yang korang have been treated like lah. That's why korang keluar ni, buat sendiri, nak tengok macam mana pergi. Pasal korang punya main aim tu untuk aku tinggi di seberang. Jadi insyaAllah tu benda akan menjadi kenyataan lah. Mungkin orang Singapore ni tak nampak, mungkin orang di luar tu nampak kan. Kita tak tahu rezeki kita kan. Dan okay, sebelum kita akhiri lah Fuad, jadi kau rasa apa yang patut kita punya industri ni improve in terms of layanan for talents ke, ataupun layanan dari segi gaji ke, medical ke, silakan. I think everyone in this macam industri kita should be given a fair chance. Okay. Misal kata supporting main role kau dah main kat Denny kan. They should change the concept. Okay, main role kasih Denny pula. Pasal Denny pun dah bagus, aku tengok dia ada role, ada line. They should give the opportunity to him instead. Okay. So we keep naikkan lah each other kan. Takkanlah dia naik main role. Kau tengok apa macam Pesta Perdana, muka dia juga okay. Tak ada orang lain. It's better kau homegrown your talents lah kan. Kadang-kadang yang background extra ni pun aku tengok dah bertahun dah ada orang jadi background.
Betul And we should given equal opportunity lah, senang kata lah. Faham. Wow, itu kata-kata daripada Fuad lah untuk semua benda ni. Tengok kalau orang tu dah improve, orang tu dah lama dalam the scene, orang tu dah banyak berlakon dan nampak dia punya gerak-geri, dah boleh bagi dia watak lebih, patutnya dibagilah. Betul. Jangan disimpan lagi kan, nanti orang fed up lah. Betul okay, Jumari pula macam mana? Ni pelakon bara, orang nanti tengok balik cerita bara ni. Nak kena tengok ni. Scene apa tu Jumari yang bara? My scene is budak sekolah. Yang mana? Yang which part yang kau ingat lah sikit? Okay, episode 1, 2, 3 sampai 15 tak silap. Ada scene I have, ada tak ada. Ada dalam scene hospital. So far I know dalam episode 5 ke 4. Ada yang lain pun ada lah. Cuma tak ingat lah. Ingat apa. Tengok banyak geng. Ada scene yang that time ada line macam konon-konon I was part of a theater dalam scene tu. Jadi I was a hero dalam drama tu. Pun ada part yang best jugalah. Yang kelakar tiba-tiba baju tak muat, baju terlebih besar. Dia cakap macam mana ni baju ni besar. Okay. Yes guys, korang boleh tengok balik cerita bara, tengok Jumari ada tak kat dalam. Dan Fuad sendiri macam mana dalam which cerita yang orang pernah nampak Fuad ni yang berada ni? Saya pernah berlakon sebagai gangster daripada cerita Crime Watch tahun 2020 episod 2 tak salah. Okay. So I was one of the main supporting roles lah. So kalau korang nak tengok tu episod pun ada juga di YouTube. Cantik. Wow, itu dia. Terima kasih. Diucapkan lagi kepada the two talents yang kita ada, dua pelakon di dalam The Bubble Clan Podcast. Terima kasih kepada Jumari dan juga Fuad kerana turun ke studio to share your concern, to share apa pengetahuan korang tentang dunia perfilman ni yang mana korang dah pernah go through. And also guys, korang boleh sahaja follow mereka. Boleh follow Fuad dekat mana Fuad? Silakan. Follow YouTube channel saya Fit by Fuad, dan also di TikTok saya Fit by Fuad juga. Yes, banyak lagi konten-konten yang beliau akan muat naikkan lah. Nanti kita tengok apa Fuad buat. Nama pun Fit by Fuad kan. Tengok tu dia punya arm robbery. Adalah. Okay, pada Jumari pula macam mana? Okay, for me you can follow me at my YouTube channels, Michael Jumari. Tapi kalau di TikTok is Dek Night Jumari, DEK Night Jumari, di my own TikTok lah. Kalau nak ikut banyak yang ada yang kita akan follow up di sana lah. Mostly will be at YouTube lah. Okay, cantik. Okay Clan, jangan lupa untuk follow mereka di TikTok, di Instagram dan juga di YouTube mereka, Fuad dan juga Jumari. And thank you once again guys for coming down to the Bubble Clan studio to share your thought process and to share your experience dekat kita punya clan. Thank you so much. Appreciate you guys. Thank you brother. Me and Jumari for your podcast. No problem brother. Thank you so much. Yes. And also for the clan semua, korang yang mana belum lagi follow kami, silakan follow kami di TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Lagi mana ada? Telegram, jangan lupa kita dah jual kitchen, jadi korang boleh silakan. Kalau nak kitchen DM lah kita. Okay, nantikan episod kami yang akan keluar tak lama lagi. And that's it from us. And this is the Bubble Clan. The information provided in the Bubble Clan podcast is for general informational purposes only. The views and opinions expressed in the Bubble Clan podcast are solely those of the author and do not necessarily reflect the official policy or position of any organization or individual mentioned.